Seorang muzik dan gitaris yang tidak asing lagi dalam industri muzik tanah air. Beliau juga merupakan antara individu yang terlibat dalam usaha menyediakan ekosistem pembangunan bakat yang lebih tersusun dan profesional untuk peserta Bintang Suara Melilya 2026. Hadirin sekalian, dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Musa Encik Edwin bin Hashim, Pengurusan New Vision Sekretariat untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang bagi Datuk Alan Wong, Pengurusan Melilya Group, bagi Datuk Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lubang Batai, dan juga sahabat saya Mr. Ong dan semua tetamu kehormat dan pihak media yang hadir pada hari ini yang banyakkan saya kenal. Okey, sorry Datuk, saya ini sebenarnya biasa naik gitar bukan naik stage bukan gitar je. Hari ni nak kena pergi speech pula. Mr. Ong dia tipu. Dia kata cakap sikit je. Rupanya alamak dia punya speech punya lah gempak kan. Dan saya mengelapar. Jadi nervous pula saya nak bagi speech saya. Tapi saya cubalah. Baik, insyaAllah. Baik, kenapa saya ada di sini? Saya sebagai pengarah urusan New Vision Creative ataupun lebih dikenali oleh pihak media sebagai Neo Gendang Records. Neo Gendang telah dipilih sebagai label rasmi untuk Bintang Suara Melilya 2026 kali ini. So saya akan jadi one of the jury dalam mencari bakat-bakat baru dalam singing competition ni. Because saya ni kalau ada peluang-peluang nak cari bakat baru ni, I'm all in. Because saya percaya ada banyak lagi talent-talent yang perlu dikorek dan digali dekat dalam Malaysia ni. Cuma diorang ni menurut keadaan society sekarang ni dia macam takut nak keluar. So saya rasa dengan adanya platform yang diusahakan oleh pihak Melilya ni dapat menarik balik semua bakat-bakat yang baru untuk datang, untuk keluar balik dan kita cuba develop diorang. Dan kenapa juga Melilya kan? Bagi saya sebagai performer kita kena sihat. Kena makan kena betul, stamina, voice kita nak jaga, energy kita, fokus kita, dan it makes sense kenapa kita bekerjasama dengan Melilya kan. Dan sebagai juri, saya nanti kita bukan sahaja nak cari suara yang sedap, kita nak cari identity, kita nak cari karakter, stage presence, attitude dan juga potential, future potential dalam industri muzik Malaysia. Kita nak cari artis, bukan sekadar konten saja. Okay, sebagai baik sekali message untuk contestant, jangan cuba jadi orang lain, show us who you are. Suara boleh menarik perhatian dan identiti anda boleh buat kita ingat korang. Malaysia memang banyak talent, diharapkan platform ini dapat discover dan develop next generation of Malaysian artists. Thank you Melilya, Datuk Alan, Babi Datuk Mami, semua yang terlibat, dan good luck to all contestants. Terima kasih. Terima kasih Encik Edwin Hashim.